belum jadi, akan jadi sebelum keluarnya Dajjal. Waktu tu siapa masuk dalam masjid, tak ramai orang, sangat sedikit manusia dalam Masjid An-Nabawi. Kharabu Yathrib. Kemudian selepas peristiwa itu, Nabi pun sebut, ketika kamu melihat Kharabu Yathrib, Madinah sunyi, khurujul malhamah, waktu itu akan berlaku peperangan terbesar dunia. Orang Yahudi namakan The Armageddon. Dalam Islam kita sebut peperangan terbesar dunia. Itu perang terbesar. Takkan jadi perang sebesar itu sebelum ni dan selepas perang tu. Tak jadi. Itulah peperangan terbesar dunia. Lebih besar daripada perang dunia 1, peperangan dunia 2. Nama dia Al-Malhamatul Kubra. Dan perang itu akan berlaku di Syria. Nabi tak sebut Syria. Nabi sebut Dabiq ataupun A'maq. Dua daerah yang Nabi sebut ni ada di dalam Halab, Syria. Hadis sahih. Dua daerah yang Nabi sebut ni ada di dalam Syria, iaitu A'maq ataupun Dabiq, perang terbesar dunia. Apa tuan-tuan bayang bila saya sebut peperangan terbesar dunia? Di antara siapa dengan siapa? Peperangan terbesar dunia ini di antara kita orang Islam dengan seluruh bukan Islam. Semua bergabung. Bukan Islam. Kemuncak perang ni, Amerika bergabung dengan Rusia, bergabung dengan China, dengan Korea Utara, dengan Korea Selatan, dengan Perancis, dengan UK, semua sekali menghadap umat Islam. Apa kita bayang? Saya bila baca hadis ni, apa kita bayang? Yang kita bayang satu saja, iaitu mati syahid.